Nasi daging janu itu. Ya, tapi ada benda tu. Ya lah. Jadi sate, jadi tu. Oh, jadi kelate ada tu. Ni nasi daging ni, daging janu. Ha? Ya, tu anu. Ha. Kira sama dengan tu kan nasi. Oh, Tiana. Roti ni nasi dagang orang Kelantan dia letak tu sambal ikan. Sambal ikan. Ha? Ha. Tadi Zul beli 6 biji roti canai telur, 6 biji roti canai kosong, lepas tu nasi dagang 1 bungkus lauk ikan toko macam biasalah. Lepas tu nasi kerabu 1 bungkus tu ambil ayam goreng, harganya total RM36. Murah Jepang. Telur murah. Murah. Telur ni. Saya cakap pun kita 3.10. Kilo ni nak ke? Kilo nak? Kompliter. Ayam ni ikan ayam. Ayam. RM6 je sekilo. Ikan busur. Tak kau benar pun tak. Boleh je. Dia siang. Kalau siang boleh. Itu ayam 2 ekor. Dia ayam. Kena gila ilmu kau dah sini je. Kalau jual roti kupel ayam 2 ekor. Hok gemuk ada? Hok gemuk. Hok gemuk? Ada gemuk. Gemuk cantik. Berapa kilo? 2 kilo? Berapa ekor? Ikan beli ikan tak pun nak beli ayam, anak-anak makan ayam. Ikan dia masuk dalam roti. Ikan rasa tak ayam. Kalau nak beli tu 1 ekor. Boleh beli tu 2 ekor.